Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah, kita doakan sama-sama semoga kita dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Okay, salam hari Jumaat hari ni. Dah lama sebenarnya saya nak cerita tentang zone test. So baru-baru ni biasalah, zone test dah keluar model baru 368G. So ramai yang queue sekarang ni dan ramai dah dapat. Saya ucapkan tahniah pada mereka yang dah dapat miliki motosikal atau skuter impian. Okey, ini siapa yang masih lagi tak tahu, inilah zone test 350i yang setahun lepas dah pun launching di Malaysia. So sekarang ni ada 3 model lah yang zone test masuk ke Malaysia. 350i, 350D yang kecil sikit pada ni, dan 368G. Okey. So Alhamdulillah saya dapat berita baik lah bagi pengguna zone test. Harga belting dah pun turun. Sebab kan dah ramai, Malaysia dah ramai memiliki zone test. So pihak kilang telah menurunkan harga belting. Pada awalnya 580, kemudian 420, dan terkini dalam 300.5 atau 337. Macam itulah saya tengok. Saya tak pernah tukar lagi, tapi dah pun dimaklumkan, dan 300 lebih sahaja. Wow, ada 2 kali penurunan harga belting. Cukup bagus. Bagi saya, dengan compare lah dengan skuter yang 250, 150, belting bagi CC tu mestilah murah. Ini belting 350 besar bos, besar. Jadi orang kata belting tu dengan kapasiti enjin tu orang kata ngam. Mahal sedikit tapi kualiti bagus. Sebab dia nak menggerakkan skuter ni berat kan. Dengan CC yang padu, pasti belting tu sangat-sangat penting. Ramai yang sebenarnya tercari-cari sebenarnya nak pakai skuter 350i ni ke ataupun 368G. Jadi pihak kilang dan juga beberapa orang kawan saya maklumkan memang untuk top speed ataupun lebih kelajuan adalah 350i ni berbandingan 368G yang lebih pada adventure. Saya pun tak pernah lagi lah bawa 368G sampai habis pulas, tapi sebagaimana yang kawan saya bagi tahu, 38G ni boleh sampai 155. Okey, terus mungkin 16 juga. Jadi bagi saya teknologi enjin terbaru zone test 38G ni, bagi saya torque dia memang padu lah. Saya dah test kan, kita dah test untuk dekat-dekat, memang dari segi torque dia memang padu lah. Terangkat-rangkat kan. Bagi saya segi enjin zone test anda jangan ragulah. Memang bagi saya terbaik lah. Sebab ramai yang juga cerita motor Cina ni tengoklah 2-3 tahun lagi pastinya tak ada spare part dan sebagainya. Bagi saya, kalau kita tak pakai, tak payahlah sembang kan. Kalau kita dah pakai, kita tahu apa yang berlaku, tak ada masalah kan. Bagi saya, motor-motor sekali apa pun yang nampak sekarang ni gini lah. Yang nampak sekarang ni tak nafikan lah zone test. Kilang zone test bagi spek yang bagus lah kepada pengguna kita di Malaysia. Lebih-lebih lagi dengan sistem yang dibagi. Traction control dah ada, TFT, temperature tekan tayar ada, ada heater grip lagi, meter TFT lagi, ada ABS. Dia bagi macam-macam. Yang berbanding dengan jenama-jenama lain yang hebat luar, tak ada apa yang dia bagi. Bagi saya rugilah bagi saya kalau tak rebut peluang kan. Teknologi China dah bagus kan, dan mereka dah maju ke hadapan, dan dia orang bagi harga yang murah. Tapi zone test dia orang bagi teknologi, dia orang bagi semua spek dengan harga yang sangat murah dan munasabah lah bagi saya lah kan. Bagi anda semua tak tahulah, mungkin anda seorang yang kaya raya, mungkin duit tu tak ada masalah, janji brand, janji branded. Dan saya tak nafikan juga kalau sekiranya motor-motor
motor-motor luar. Kalau segi jenama tu mungkinlah kita jamin ke segi enjin, tapi saya nampak banyak juga masalah-masalah yang timbul jenama-jenama yang luar tu kan. Apa yang dah berlaku sebenarnya kan. Ramai orang masih lagi kekal dengan jenama yang luar tu sebab yakin. Tapi come on lah kan, banyak sangat lah, macam-macam lah kita dengar kan. Breakdown tengah jalan kan, dan juga spare part yang dah tak macam dulu, kualiti tak macam dulu lagi. Okay, Wallahualam, itu terpulang pada anda semua, itu duit anda masing-masing. Dan hari ni saya nak cerita tentang sound test. Okay, dia dah pakai setahun lebih, dia puas hati pakai. Dia puas hati, dan saya alhamdulillah, saya di antara mereka-mereka yang awal memiliki sound test. So far saya dah beritahu, anda patut memiliki dan boleh memiliki. InsyaAllah dia bukan macam jenama-jenama. Banyak orang nak kata Demak lah, ataupun jenama China dulu lah. Macam Mosquito dulu pun saya pakai laju gila kan, tapi motor tu top juga. Okey, bagi mereka yang masih lagi berfikir-fikir bagus tak sound test, boleh tak spare part dan sebagainya, come on lah, jadi kilang di Kedah. Okay, spare part pemasaran kat sini, dan insyaAllah ramai yang dah memiliki sound test dan berpuas hati. Dan sekiranya anda ingin nak cuba, pergi kat showroom dealer sound test banyak di Malaysia sekarang. Di Kajang kami ada satu, Taman Jaspin, Wayrider. Di Johor pun ada Wayrider dekat Johor. Di KL ada, dan juga ada beberapa lagi yang akan buka lagi. Dealer di Ipoh ada, kata di Kuantan pun ada, Pulau Pinang dan sebagainya. Baik, hari ni saya saja je sharing, tak ada buat apa kan, berkenaan dengan sound test 350i. Saya puas hati, mantap ni. Okay, dengan enjin 350cc, anda tak perlu buang duit untuk upgrade CC, cukup. Yang penting ada upgrade sen. Be full. Baik, semoga ada manfaat. Jangan untuk sharing je, jangan kecam, relax je kan. Kita dua roda sama je, just kita nak beritahu je apa yang betul, kita beritahu je. Tak elok lah, yang elok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.